kepada, kita tengok balik soalan-soalan yang ada tu. Saya ada post dalam tu, ada apa soalan-soalan dia. Okey, bagi kali yang pertama attend interview ni, anda kena refer kepada surat panggilan email. Surat panggilan email, dia dah listkan apa benda yang perlu dibuat dan dibawa semasa interview lah. So soalan pertama sini ialah perlu isi ke my resume? Perlu isikah my resume untuk calon first time? SPA ni dia ada satu dipanggil portal my resume SPA. My resume SPA ni ialah untuk calon-calon yang akan attend interview perlu isi sebelum mereka hadir interview. Akan tetapi itu ialah untuk temuduga jawatan. Temuduga jawatan, mana kata calon yang hadir temuduga jawatan, misalnya pembantu anti dadah misalnya. Dia dah dapat panggilan temuduga, maka dia kena masukkan maklumat dia dalam my resume SPA. Manakala bagi latihan separah perubatan dulu kena isi, sekarang ni tak perlu isi. Untuk intake Januari yang lepas pun tak perlu isi. Anda hanya perlu bawa apa yang maklumat yang dinyatakan dan juga anda kena bawa satu resume sendiri. Resume sendiri. Sebaik-baiknya dalam bahasa Malaysia, sebab kita kerja kerjaan ni bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi ataupun penggunaan rasmi lah. Okey, itulah soalan pertama lah. Jadi kalau jawapan sekali saya ulang, perlu isi my resume? Tak perlu. Jadi bagi mereka-mereka yang pernah attend interview lain SPA, untuk latihan separah perubatan intake Oktober ni, anda tak perlu isi my resume SPA. Anda hanya perlu buat satu resume, bawa sekali semasa interview. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua, berapakah kota pengambilan? Berapakah kota pengambilan Oktober setiap kursus latihan separah perubatan? Ini saya boleh sharekan iklan ya. Mungkin anda nampak tak? Dia punya screen tu. Okey. Tajuk dia ialah, kalau tengok kat atas kali ni, kekosongan 3,335, manakala simpanan ialah 1001. 1001. Okey. Tajuk dia, latihan separah perubatan bertaraf diploma dan sijil sesi Oktober 2026. 2026, so anda boleh lihat kat sini lah. So kita, seperti anda maklum, latihan separah perubatan ni dia ada pengambilan 2 kali, iaitu Oktober dan April. Kalau dulu Julai dan Januari. Sekarang dia dah tukar kepada Oktober dan April. Jadi manakala calon-calon yang katakan yang SPM tahun ni, mereka tak boleh mohon untuk Oktober ni sebab terlambat. Tarikh tutup dia dulu ialah 3 Mac. Maka mereka kalau dah dapat sijil SPM umur 18 tahun, mereka boleh daftar dan buat permohonan untuk April 2027. Tak perlu tunggu tu iklan keluar. Anda daftar sekarang, anda punya pendaftaran valid selama setahun. Jadi kalau anda miss iklan, anda tak perlu risau lah. Anda tak perlu risau kalau anda miss iklan sebab anda dah daftar. Jadi kalau ada adik-adik ataupun saudara mara yang dapat SPM result baru ni, mereka boleh terus mendaftar selepas daripada dapat sijil SPM. Dia tak pakai slip, dia kena sijil SPM. Dia sijil SPM tu dah finalize lah. Sebab biasanya lebih keluar slip tu ada calon-calon yang memohon, macam review keputusan, mungkin masa tu dia dapat
uh, dia mohon. Jadi sebab tu proses dia tak, slip tu tak muktamad. Slip tu tidak muktamad. Yang muktamad ialah bila dah keluar sijil. Bila dah keluar sijil, maka itulah yang muktamad, anda boleh gunakan lah. So, kita lihat kepada jenis latihan. Untuk sijil, kita ada hanya pembantu, pemberdayaan pegawai. Ini dah habis interview dia. So, untuk diploma ni kita ada 10. Kita ada 10. Jururawat, kemudian penolong pegawai perubatan, penolong farmasi, juru X-ray, pengimajan ataupun diagnostik, juru X-ray terapi, juru teknologi makmal perubatan, juru pulih perubatan fisioterapi, juru pulih cara kerja, juru terapi pergian, ini adalah nurse pergigian, dan juru teknologi pergian. Dia ada kekosongan dia, misalnya yang paling banyak adalah jururawat 2,000, yang kedua terbanyak adalah MA, penolong perubatan 545, yang lain itu 100, 105 dan sebagainya. Anda boleh rujuk kepada berapakah kota dia lah. Kota dia. Dan dia ada untuk kali yang kedua berturut-turut, SPA ada calon simpanan. SPA ada calon simpanan. Dia kalau jawatan memang dia ada kekosongan berapa, simpanan berapa. Tapi latihan perubatan ini kali kedua. Kali kedua ada calon simpanan. Mana kata kalau ada calon yang ditawarkan untuk masuk, kemudian mungkin dia tak dapat masuk, mungkin sebab tengah belajar tempat lain, ataupun mungkin dia rasa tak dapat ikuti, maka tempat dia akan diberi kepada calon simpanan. Calon simpanan. So saya harap jelas pasal kota tu lah. Kota tu. So kota ni dia kalau tengok kepada soalan yang seterusnya tanya. Sebab dia saya letak dalam beberapa grup, jadi dia agak ni sikit dia punya susunan soalan tu. Tapi siapa yang dah masukkan soalan jangan bimbang, saya akan bacakan. Okey. Jadi kota saya dah cakap. Okay, yang ketiga, adakah BMI? BMI ni adalah Body Mass Index. Body Mass Index. Body Mass Index jisim badan, BMI. BMI ni dia salah satu daripada kriteria untuk dari segi kesihatan lah. Dia bacaan ideal dia ialah 25. Kalau orang terlalu kurus, mungkin bacaan dia 18. Orang yang agak gemuk sikit mungkin around 30 ke atas lah. Jadi BMI ini adakah mempengaruhi keputusan bagi setiap jawatan? Dia bergantung kepada latihan ataupun jawatan. Ada jawatan dia spesifik dalam iklan lagi, dia spesifik misalnya bagi nurse. Bagi nurse dia dah spesifik nyatakan untuk nurse bagi jawatan dia spesifik. Nurse tu perlulah misalnya ideal iaitu 25. Itu ialah untuk jawatan. Tapi untuk latihan ini dia ada juga sedikit mempengaruhi penilaian panel, tapi mungkin kalau anda punya jawapan nampak anda begitu dapat meyakinkan panel bahawa anda betul-betul layak, anda sedang BMI tinggi dan anda sedang dalam proses mengurangkan dia, anda ada peluang untuk diterima lah. So nak kata dia mempengaruhi 100% tak jugalah. Tapi dia ada impact jugalah, ada impact sedikit kepada permarkahan yang keseluruhan dia. Sebab dia kira para perubatan ni banyak aktiviti dia macam jururawat, macam dalam perubatan dia banyak orang kata pergerakan fizikal. Dia kena gerak sana, gerak ke sini, serupa juga dengan yang dua tu lah yang banyak pergerakan. Yang lain tu kurang pergerakan lah. Misalnya kalau juru teknologi makmal, dia duduk dekat dalam makmal aja. Juru X-ray serupa juga. Tapi dia kena, yang penting ialah calon kena betul-betul fit lah, sesuai untuk kerja-kerja dalam bidang kesihatan inilah. Kesihatan ini. Jadi kalau anda BMI agak 30, jangan bimbang. Anda cerita bahawa anda dalam proses untuk mengurangkan.
mengurangkan berat badan anda lah. Sebab dia kena seorang calon tu ataupun pelatih ni dia kena seorang yang orang kata mobile, mobile, boleh pergi sana pergi sini. Anda tengoklah kalau ada pergi ke hospital kan, nampak nurse kan dia tak duduk diam, dia melawak pergi jalan-jalan kuat, pergi bantu doktor dan sebagainya. Jadi dia kena orang yang BMI ideal. Itu soalan yang keempat. Soalan yang kelima, jika dalam senarai dokumen di dalam email tidak menyeraikan sijil lahir, sijil berhenti sekolah dan kad pengenalan ibu bapa, adakah saya perlu menyediakan? Okey, dia dalam saya tengok pada intake kali ni sijil kelahiran tak ada, tapi saya akan suggestkan anda bawa juga. Anda bawa juga sijil kelahiran anda, sijil berhenti sekolah. Itu yang penting. IC memang kena bawa lah, IC. Yang kedua ialah sijil kelahiran anda, yang ketiga CJ berhenti sekolah, yang keempat CJ SPM. Bawa yang ori, yang bawa ori lah. Anda akan ada dua dokumen. Anda akan ada dua dokumen, satu file, anda beli satu file, masukkan semua sijil anda. Selain daripada itu tambah boleh masuk sijil kurikulum lah. Anda kalau anda kat sekolah dulu ada aktif dalam Bulan Sabit Merah, Puteri Islam, yang beruniform ataupun sukan, anda boleh masukkan dalam sijil, dalam folder tersebut, dalam file tu masukkan yang original, kemudian salinan dia anda masukkan dalam satu envelope lain. Salinan masuk dalam envelope lain. Dan juga bawa salinan IC ibu bapa, jangan bawa yang original, bawa salinan IC ibu bapa. Jadi salinan ini anda tak perlu sahkan, tak perlu anda pergi chop sahkan ini, jadi anda dah bawa original dan salinan yang di photostat. Saya rasa jelas lah. Untuk pengesahan sijil ini semua bila peringkat anda nak lapor diri. Kalau anda berjaya, anda lapor diri, maka masa tu anda kena sahkan semua sijil. Dia ada akan senaraikan lah sijil berhenti sekolah berapa salinan, sijil SPM berapa dan sebagainya lah. So untuk temu juga, bawa yang original lah. Ingat lah, ada calon pernah pergi interview tak bawa original, maka dia menjejaskan temuduga dia lah. Kalau jawatan saya pernah dengar ada panel tu calon balik rumah bawa yang original. Bawa original. So anda dah boleh sekarang ni anda mula cari balik photostat, ada dokumen penting tersebut lah. Seandainya anda juga ada STPM, ada diploma, anda boleh bawa juga. Masukkan dalam file tu original, STPM dan diploma, dan juga photostat. Dalam salinan photostat bawa juga, boleh bawa lah. Akan tetapi penilaian utama panel ialah SPM. SPM. Cuma kalau anda ada STPM dan diploma, anda kena bersedia dengan soalan kenapa anda memohon latihan ini sedangkan anda sudah ada STPM dan diploma. Itu soalan yang keempat. Soalan yang kelima, memandangkan interview dekat dengan kawasan sendiri, adakah pihak SPA sendiri yang akan menunggu calon? Bagi latihan para perubatan ini ada dua, panel ada dua orang. Panel ada dua orang, yang pertama ialah dari SPA sebagai pengerusi, yang kedua daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. KKM ni mungkin pensyarah di Institut Latihan KKM ataupun juga mungkin penjawab sedia ada, mungkin MA, mungkin nurse, mungkin matron, dan kalau macam juru X-ray mungkin juru X-ray sendiri akan tanya, akan ada di sebelah panel daripada SPA, SPA. So dia nak kata panel tu daripada tempatan tak jugalah. Jadi mungkin untuk kawasan Putrajaya dia ambil lecturer LKM dari Perak dan sebagainya. Even pihak SPA pun bukan daripada, katakan kalau ada SPA Putrajaya, yang panel dia mungkin datang daripada SPA negeri lain. Yang seterusnya, adakah sesi temudukan dengan telus? Ya, memang telus, tidak ada
tidak ada pengaruh kabel dan sebagainya. Sebab proses dan SPA ini dia semua computerized. Semua computerized, tidak ada ruang untuk kalau nak pakai orang dalam ke, memang tak boleh nak boleh. Tak boleh nak tolong lah. Even kalau tengok psychometry pun semua pakai computerized, sistem computerized. Soalan seterusnya, soalan nombor 6. Jika dia cadangan, jika calon sudah temuduga lebih dari 5 kali, bolehkah dipertimbangkan untuk terus masuk latihan? Dia sebab dia inilah pada telus pemilihan, dia tak kira anda berapa kali ke, 5 kali ke, 8 kali ke, 9 kali ke. Dia bantu kepada bagaimana prestasi anda masa interview. Itu yang akan mempengaruhi panel. Yang mempengaruhi skor anda ialah apa yang anda buat, anda yang cakap semasa interview. Soalan seterusnya nombor 7. Sekiranya calon tiada CJ kegiatan luar ataupun CJ kurang, adakah peluang untuk lulus? Agak tipis. Peluang dia tetap sama. Katakan anda kat sekolah dulu anda tidak aktif, anda banyak tumpu kepada akademik. Itu bukan satu consideration lah. Dia kalau anda kata anda minat, anda ada ni, anda boleh cover balik lah. Cuma kalau anda ada katakan anda ada aktiviti sabit merah ataupun terlibat dengan kadet ataupun pengakap, jadi nampak anda ialah seorang ada pengalaman, ada ciri kerjasama berpasukan. Sebab dalam para perubatan ni banyak kerjanya bergantung pada bidang-bidang lain. Misalnya kalau nurse ataupun MA, penolong perubatan, dia perlu juga bantuan juru X-ray, dia akan communicate dengan makmal dan sebagainya. Jadi kena ada ciri-ciri kerja berpasukan. Okey. Soalan seterusnya, kalau ingin sambung belajar ke degree, perlu kerja dulu atau perlu terus sambung belajar? Okey, latihan para perubatan ni, kenapa dia jadi pilihan ramai orang? Kenapa ramai yang mohon? Kerana ianya ialah pelatih yang dapat kursus 3 tahun ni, mereka ditaja, mereka disponsor. Anda hanya masuk, anda hanya belajar. Anda akan hanya perlu masuk, tak perlu bayar yuran, dan elang pun diberi, elang bulanan diberi, ada elang buku, elang pakaian dan sebagainya. Jadi anda perlu mendatangi perjanjian beasiswa di mana anda terikat selama 4 tahun. Terikat selama 4 tahun untuk kerja lah. Katakan anda masuk 2026 ni, 27, 28, 29. Awal 2030 anda dah boleh bekerja lah, anda kena kerja lah selama 4 tahun. Kerja selama 4 tahun. Lepas tu anda kalau nak sambung belajar ke, anda boleh sambung belajar ke peringkat degree dan sebagainya lah. Jadi kena berkhidmat lah. Kena berkhidmat selama 4 tahun. Kelebihan lagi ialah anda sebagai pelatih ILKM, kerja tu dah ada. Misalnya tadi kita sebut bahawa ada kekosongan 3,000. Kekosongan jawatan pimpinan sudah ada. Pada tahu bila ada grade nanti. Jadi dia binggalan pengambilan ni bergantung pada kekosongan yang di projection, dijangkakan. Mungkin akan lebih lagi dan sebagainya lah. Jadi anda keluar tu, kalau timing anda kena dengan kemasukan penjawat awal baru, mungkin anda hanya dapat rehat 2 bulan. Paling lama mungkin 6-7 bulan lah. Tapi anda orang kata dah pasti jawatan tu sudah ada. Itu ialah di samping benefit lain lah, benefit lain kerja penjawat awam ni banyak benefit lain, elemen lain, kemudahan-kemudahan lain dan sebagainya. Dalam satu grup lain ditanya, kalau masih belajar, adakah ia punca ke interview? Dia kalau masih belajar, anda kena convincekan, kena yakinkan panel, walaupun anda belajar, katakan anda sekarang dah semester 2 ITM ataupun kat IPT mana-mana, anda sanggup berhenti. Anda sanggup berhenti untuk anda ikuti latihan perubatan kerana anda memang berminat. Anda boleh kata saya masuk dulu sementara tunggu iklan para perubatan, lepas tu saya masuk IPTA, diploma dan sebagainya lah. Anda kena nyatakan bahawa anda sanggup berhenti.
Serupa juga katakan anda dalam degree pun, anda walaupun dah tahun 1 dan 2, anda sanggup berhenti. Itu dia nak dengar, panel dengar bahawa anda betul, anda tunjukkan anda betul-betul nak, anda betul-betul minat untuk menjadi pelatih PKM, Institut Latihan Kemahiran, Institut Latihan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dia bukan ialah kalau anda boleh baca ramai juga student-student saya yang diploma ataupun dalam semester 2 dia sanggup berhenti, dapat masuk jadi pelatih ILKKM ya. Soalan seterusnya, adakah setiap negeri ada kota setiap jawatan, contohnya nurse untuk Kelantan 10, Pahang 14. Itu maklumat saya tidak ada maklumat. Biasanya dia sebab kita tahu untuk misalnya untuk nurse kita ada 14. Kita ada 14 ILKKM yang menaruhkan khusus jururawat. Jadi pastinya KKM juga nak orang tempatan lah. Macam kalau dekat Kelantan, Kementerian orang Kelantan ada lah. Saya tak tahu pastilah. Dia biasa masukkan satu mungkin lebih kurang 100 ataupun 100 lebih lah setiap ILKM. Dan dia akan bagi prioriti kepada kalau terdapat Kelantan. Kalau Kelantan mungkin terdapat Kelantan, mungkin dia dapat yang berdekatan lah. Ada yang dekat Alostar dan sebagainya lah. Anda kena bersedia. Untuk ILKM ni, anda kena bersedia untuk latihan di mana sajalah. Anda kena tahu juga, saya sebut dalam sesi yang lepas bahawa anda kena tahu kalau kursus ni kat mana latihan dia. Misalnya kalau farmasi kat mana, juru X-ray kat mana. Kalau macam orang Sabah, orang Sarawak, untuk nurse dia ada kat sana. Tak perlu menyeberangi lautan selatan lah. Tapi bagi kursus lain, mereka kena sanggup terbang ke Semenanjung untuk kursus-kursus tersebut. So maklumat detail saya tidak ada lah. Saya rasa dia tidak ada, dia bergantung kepada keperluan lah. ILKM dia dah ada, ILKM ni nak berapa pelatih dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya. Saya dah jawab tak apa. Jika tamat latihan 3 tahun, adakah akan diberi penempatan kerja selalu berapa lama? So berapa lama dia bergantung kepada anda, katakan anda dah habis bulan Oktober 2029, mungkin ada setengah tu 2-3 bulan, ada setengah tu lebih 6-7 bulan, bergantung kepada intake penjawat awam. Dia KKM dia ada, okey penjawat awam yang baru masuk bulan berapa. Kalau kebetulan anda grad tu masa tak lama, maka tak lama lah. Tak lama lah. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Mungkin juga lama sikit, 6 ataupun 9 bulan. Tapi kerja tu, jawatan tu, dia dah pastilah, dah secure. Jawatan dah secure. Soalan yang akhir sekali, kalau lulus interview dan dapat surat tawaran di kampus itu, bolehkah buat rayuan ke tukar kampus? Tak, jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Katakan anda dapat IL, KKM, Alostar misalnya, anda nak tukar ke ILKM Luang Krian misalnya, tak boleh. Dia tamat lah. Dia sudah ada kota di situ lah. Jadi itulah sedikit saya soalan yang anda post dalam grup. Okey, saya buka kalau anda ada persoalan lain yang anda nak tanya, anda boleh tanya, anda boleh buka mikrofon, tanya ataupun anda boleh tulis di bawah di bahagian chatting. Ada tak soalan nak tanya? Ya, kalau untuk maklumat ni, Sophie tanya, saya sekarang tengah sambung degree baru first year, perlu ke saya bagi tahu yang saya sedang sambung degree during interview? Okey, dia untuk makluman, kalau kira sebenarnya latihan perbuatan ni hanya untuk orang yang ada SPM dan orang ada diploma ataupun SPM saja. Kalau ada degree,
tak layak, tak layak. Tapi ada juga calon yang ada degree, yang sudah tamat degree, mohon dapat. Jadi itu rezeki dia lah. Jadi saya lebih suka berterus terang kepada panel. Sebab kalau katakan anda kata anda tak sambung belajar, anda tak cerita bahawa anda buat degree, dia akan tengok dalam resume anda, mungkin dia akan ada gap. Dia akan tanya, anda buat apa ni antara 2024 dengan 2025. Jadi anda susahlah kita nak jawab kan. Sebaik-baiknya jawab tu and then bagi tahu anda sanggup berhenti. Itu yang keyword dia. Sanggup berhenti. Tapi dia ada implikasi dia lah. Bila anda nak sanggup berhenti tu mungkin anda masuk belajar dulu, ada buat perjanjian apa kan. Anda kena bersedia lah. Tapi kalau anda betul-betul minat anda kuat, anda nak juga bidang kesihatan ini, maka anda tunjukkan kepada panel bahawa anda sanggup berhenti. Dia kalau biasanya kalau orang yang sedang belajar tu, panel akan suggest jawapan standard dia, awak belajar dulu lah, habiskan belajar dulu. Lepas tu baru anda mohon. Dia akan jawab macam tu lah. Kecuali anda boleh counter balik kepada panel, saya minat sangat sebab mungkin idola saya, mak saudara saya kerja nurse, saya minat nak ikut kerja macam dia. Dia banyak lagi dorongan dan sebagainya lah. Sebab itulah anda kena betul-betul interview ni, betul-betul buat yang terbaik. Anda kena set, anda nak berapa persen anda nak jadi pelatih ni. Kalau setakat 50-50, 60-40 tak kuat lah. Kalau anda 100% nak apa juga halangan anda akan tempuhi, maka chances dia lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Okey, dia siapa dia? Dia ada post balik. Okey, ni dalam satu group. Okey. Okey, kalau dah isi mohon banyak jawatan, bolehkah isi jawatan yang betul minat dalam fail? Okey, dalam fail, okey, saya go through kepada apa yang perlu anda bawa. Anda perlu buat satu folder, ada semua sijil asal dan satu surat, semua salinan dokumen dalam folder tersebut. Okay. Katakan anda dapat email, katakan untuk 3 latihan, 3 jawatan lah, 3 latihan. Misalnya nurse dapat, fisioterapi dapat, x-ray dapat, anda masukkan. Kalau anda buat title tu dalam resume pun title pilihan utama anda, apa dia. So, nampak bahawa anda walaupun dipanggil tu 3, anda nak 1 dan nurse. So nampak anda punya ni lah. Tapi anda kena study jugalah. Katakan anda dapat 3 ataupun 5, anda study kelima-lima ni secara kasar. But basically jawapan, kan saya dah cerita ada 5 bentuk soalan. Pertama diri anda, latar belakang diri anda. Yang kedua ialah latihan. Yang ketiga ialah pengetahuan KKM. Yang keempat pengetahuan AM. Okey. Yang kelima situasi. Pengetahuan AM dengan KKM ni benda yang sama. Anda ambil kursus latihan apa pun soalan yang sama. Yang beza ialah tentang latihan tu anda kena ada some basic knowledge sikit lah. Misalnya kalau nurse tu apakah kata vital signs, orang sakit, apakah bacaan suhu normal. Itu anda kena tahulah. Yang lain tu lebih kan sama lah. Jadi anda buat preparation tapi anda kena ingat juga dia ada juga lepas-lepas tu calon yang mohon nurse, tapi sebab pada panel yang interview tu dia ada kota dia. Okey, awak kota pilihan di JB, anda boleh recommend katakan 20 orang. Jadi dia nampak anda berlayak tapi kota dia dah habis. So dia akan cadangkan anda untuk latihan lain. Ada yang dapat x-ray, ada yang dapat fisioterapi dan sebagainya. Jadi panel dia akan tahu anda ni sesuai untuk latihan mana. Okey, saya bacakan lagi yang kat sini. Macam mana nak jawab kalau panel tanya kenapa SSD 9 sedangkan dah masuk diploma UiTM? Anda cerita saya sebut tadi lah, anda masuk diploma sebab sementara anda menunggu perbuatan. Okey, anda ni lah, anda kata memang minat jadi
juruk X-ray misalnya, dah tubuh banyak kali, mungkin dah kali keempat kali ni kan. Sebab tu anda masuk diploma untuk tambahkan ilmu, tambahkan pengalaman, sementara tunggu dapat separuh perubatan. Email kena print dan dilampirkan dalam file tidak. Email tu anda kena print sebab dia ada QR code. QR code tujuan dia bila anda pergi ke pusat temuruka, anda kena scan QR code tu, dia akan keluar anda punya bilik nombor berapa dan juga dia akan keluar senarai semak. Senarai semak tu dia akan tick lah, ada dah bawa sijil lahir, salinan ibu bapa, kenalan, sijil puteri sekolah, SPM. Itu ialah di pusat temuduga lah. Jadi anda kena print lah. Kalau tak nak print pun anda bawa dalam handphone anda scan kan QR code tu, dia akan keluar senarai semak dan juga ni lah. Semak dan juga bilik nombor berapa. Bilik nombor berapa dan anda nombor lah. Bilik dan nombor lah. 201 ke 204 ke dan sebagainya lah. Okey, tu Zuraini punya ni. Chatting tulis ni kepada Akila. Kalau dia orang tanya kenapa berhenti SDPM padahal belum interview lagi, apa jawapan yang patut? Apa anda jawab jujur lah, kenapa anda berhenti? Kenapa anda berhenti? Mungkin ada tentang cerita itulah yang terbaiknya cerita yang sebenarnya. Mungkin ada desakan kewangan ataupun mungkin anda rasa dah ikut SDPM nampak tak sesuai dengan jiwa anda lah. Anda kena ingat, latihan para perubatan ni, bila anda dah lulus nanti, anda akan mencebur bidang ni, akan bekerja lebih daripada 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun. Jadi kalau benda tu anda tak minat, anda dah paksa. Jadi kira-kira tak nak, kena orang yang betul-betul minat. Orang dah tahu kena pasti dia. Misalnya kalau nurse, MA, kerja dia ada shift. Ada pagi, ada petang, ada malam. Anda dah tahu memang itu realiti kerja dia. Jadi dia nak orang yang bersedia. Yang bersedia kerana ada minat. Dan minat yang mendalam lah. Jadi yang tu Akilah saya tak tahu nak jawab sebab saya tahu apa sebab. Anda jawab yang sebenarnya lah. Jawab yang sebenarnya. Tapi kena jawapan yang cerdik lah. Jawapan yang cerdik. Okay. Kemudian kena atirah tanya apa lagi. Oops. Nama ada tapi saya tak boleh baca. Kalau ada degree tapi belum power, tak apa. Itu saya kata saya ada. Kalau ikut peraturan dia, degree tak layak. Dia untuk makluman, jawatan ada 3 grade. Grade 1, grade 5, grade 9. Grade 9 ni ialah mereka yang ada degree, ada master, ada PhD. Misalnya pegawai takbir diplomatik. Itu grade 9. Kemudian grade 5 untuk orang yang ada diploma, ada STPM. Mana kata kalau orang ada degree, dia boleh mohon grade 5, jawatan diploma dan STPM. Dan yang ketiga sekali ialah grade 1. Grade 1 ni ialah untuk yang ada SPM. Tetapi orang yang ada diploma dan orang ada SPM boleh mohon. Itu konsep dia one grade lower lah. Maka kalau orang ada degree 9, dia tak boleh pergi grade 1. Tapi ada setengah yang lepas-lepas calon dia tak disclose dia ada degree. Jadi boleh tu lah. Ada yang dapat lah. Ada yang dapat, dia sanggup belajar. Dia boleh convince, dia boleh yakinkan dia bagi panel bagi peluang lah, nampak dia begitu sanggup lagi belajar walaupun dah belajar degree 6 tahun kan, sanggup lagi belajar, maka dapat. Dia zaman sekarang ni memang kalau dia orang nak check, dia orang boleh check. Jadi itu saya kata sebaik-baiknya anda jawab yang bijaksana lah. Okay. So satu ya soalan yang akhir, ada soalan last tak? Saya bagi peluang last. Jadi kelainan untuk intake kali ini adalah borang maklumat tambahan, BMT. BMT anda kena isi. Anda boleh print, kemudian anda isi. Cuma sekarang ni dia lagi intensif. Dia tanya soalan tentang kesihatan, anda tik je lah, ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Dan juga itu je lah.
Banyak soalan-soalan kesihatan lah. Untuk makluman juga, calon-calon yang dah berjaya nanti yang akan dapat tawaran interview, anda kena lalui satu lagi ujian kesihatan. Pemeriksaan kesihatan di mana kalau doktor certified bahawa anda tak fit, tak layak untuk jadi pelatih, maka anda tak dapat walaupun anda lulus interview. Dia ada pemeriksaan tu, so anda tak boleh nak, benda tu tak boleh nak, orang kata nak sembunyikan lah. Jadi jawab dengan jujur lah. Jujur. Misalnya kalau rabun tu tak masalah, ada spek. Cuma kalau rabun warna tu ada latihan, memang dia spesifik. Kalau rabun warna tak boleh untuk latihan tersebut lah. Ada beberapa latihan lah. Apa-apa pun bagi saya nasihatkan anda ialah buat yang terbaik dulu. Jangan fikir lepas ni, bagi dapat convince panel bahawa anda layak untuk dipertimbangkan sebagai salah seorang daripada 3,000 lebih pelatih yang KKM nak ambil. Okey. So, saya rasa itu saja untuk kali ini. Anda boleh tengok balik banyak video-video pendek saya dekat TikTok, Coach Nazim, Coach Berjaya, dan juga boleh tengok dalam YouTube pun ada. Dua minggu lepas saya dah buat untuk latihan jururawat, latihan MA, latihan farmasi. Spesifik pelatihan, anda boleh tengok balik dalam YouTube lah. Okey, itu saja. Nanti saya offkan dulu recording. Jadi saya